Okey guys, berkenaan dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika kepada banyak negara dalam dunia ni guys. Alright, ada yang cakap ada sesetengah negara ni sanggup buat apa saja untuk turunkan tarif yang dikenakan oleh Amerika Syarikat. Dan ada aku dengar tuduhan dan aku mendapat mesej DM daripada viewer aku untuk suruh aku react video berkenaan dengan tarif ni guys. Ada yang kata Malaysia sanggup menggadaikan apa saja, malah sanggup menggadaikan negara sendiri untuk turunkan tarif menjadi kosong. Betul ke ni guys? Jom kita tengok dua klaus dalam perjanjian tarif yang menggadaikan negara. Okey, baru ni kita tahu yang US dah umumkan tarif untuk Malaysia adalah 25%. So bila naik tarif ni, dia akan bagi kesan sangat negatif pada syarikat-syarikat Malaysia. Sebab bila syarikat Malaysia yang selama ni jual barang ke US dengan harga murah, terpaksa harga barang-barang tu naik melambung sebab tarif 25% tadi. So okey, actually Amerika ni memang dia ada kuasa yang sangat-sangat besar lah. Seperti mana yang kita tahu, Amerika ni digelar negara nombor 1 dalam dunia dengan ekonomi paling besar. Sebab itulah Amerika ni ada kuasa untuk kontrol tarif dan akan kenakan kenaikan ataupun penurunan tarif ni. Mereka ada kuasa guys. Sebab kebanyakan negara dalam dunia ni memang perlukan peralatan ataupun barang-barang, tak kisahlah elektronik ke, daripada segi apa pun, daripada Amerika. Sebab itulah mereka ni ada kuasa guys untuk kenakan tarif kepada kebanyakan negara. kesan jangka panjang dia, bila harga barang buatan Malaysia ni naik dekat US, orang dah tak beli dah barang ke Malaysia, dan akhirnya syarikat-syarikat yang ekspor barang ke US ni boleh hancur bisnes mereka dan akhirnya boleh bankrupt. Itu yang berlaku kesan kenaikan tarif. Jadi apa Malaysia buat? Madani dan Anwar Ibrahim dia pergi US, bincang dengan Donald Trump, bincang dekat White House. Akhirnya tarif turun daripada 25% kepada 19%. Ini satu kejayaan sebenarnya. So kat mana isunya? Isunya adalah baru-baru ni Malaysia tanda tangan satu perjanjian tarif dengan Amerika waktu ASEAN. Kalau ingat ini isu ni ini yang membuatkan orang ramai cakap Anwar Ibrahim ni, Perdana Menteri Malaysia ni, menggadai sanggup menjual maruah negara demi nak dapatkan penurunan tarif kepada kosong. Betul ke ni guys? Kita dengarkan guys ya. yang Trump datang Malaysia tu, Malaysia pun sign. So ada dua klaus dalam perjanjian tu yang pembangkang jadikan isu. Pembangkang kata, oh dalam dua klaus tu kita menggadaikan negara hanya untuk turunkan tarif. So kita tengok sekarang apa klaus tu. Yang pertama, klaus 5.1.1. Dalam klaus tu, pembangkang kata bila US buat keputusan untuk sekat satu negara sebab bagi ancaman kepada US, Malaysia wajib ikut, sama-sama sekat negara tu. Sebagai contoh, ada negara A, US kata kita nak sekat negara A. Dalam perjanjian tu, Malaysia pun kena ikut sekat juga. Ini tak. Okey, faham Okey, actually aku punya viewer memang ramai daripada Indonesia lah, tapi aku jelaskan sedikit. Kepada yang faham tu, mantap. Yang tak faham, aku jelaskan. Okey, dalam perjanjian tersebut, ada yang kata, kononnya lah, okey, apabila Amerika bilang kepada Malaysia, contoh negara B memberikan ancaman kepada Amerika, jadi Malaysia harus memboikot negara B. Sebab negara B memberikan ancaman kepada Amerika. Amerika boikot, Malaysia pun juga harus ikut boikot. Mereka bilang gitulah. Tapi tidak guys, tidak. Dengarkan penjelasan ini. Boleh, sebab ini kita negara berdaulat, mana boleh suka-suka ikut US. Itu pembangkang kata. Hakikatnya tak betul pun. Kalau pembangkang baca habis, dia akan nampak ada satu term kat itu dia buat, shared economic or baca shared economic or nation security concern. National security concern. Apa maknanya? Maknanya kalau Amerika rasa salah satu negara tu dia bagi ancaman kepada US sahaja, Malaysia tak payah ikut pun. Hanya kalau negara tu bagi ancaman kepada US dan Malaysia, barulah Malaysia boleh sanction atau sekat negara tu. Okay, actually apa yang diperkatakan oleh sahabat ini, sebetulnya undang-undang itu berkuat kuasa apabila ada negara yang memberikan ancaman kepada Malaysia dan juga US. Barulah Malaysia dan US akan boikot negara itu, akan tolak negara itu. Faham tak? Jika negara itu hanya memberikan ancaman kepada US saja, US saja yang akan menolak negara itu, Malaysia tidak perlu ikut. Itu contohnya guys
Kalau US kata tak suka A, kita kata oh sekarang ni A tak ancam kita pun, Malaysia boleh ambil keputusan untuk tak payah sekat. So kat mana yang langgar dan gadai sangat kedaulatan negara ni? Tak ada pun. Yang kedua, mereka kata kita gadai kedaulatan negara sebab kita beli barang yang terlampau banyak daripada US hanya untuk turunkan tarif. So maknanya nak turun tarif, tapi Malaysia terpaksa beli barang tak apa-apa daripada US hanya untuk puaskan hati Trump. Ini kata membangkang. Hakikatnya sekali lagi tak betul. Tahu apa kerajaan buat tak? Madani melalui MITI pergi jumpa dengan semua GLC, GLIC, syarikat swasta, dia kumpul semua, dia kata okey, sekarang Trump marah sebab dia kata oh US beli barang Malaysia lagi banyak daripada Malaysia beli barang US. Jadi kerajaan kata GLC, GLIC swasta ni kamu listkan balik apa barang-barang yang memang kamu beli daripada luar negara, terutamanya US. Petronas bagi list, KWSP, Khazanah semua bagi list. Akhirnya kerajaan kumpulkan semua dalam satu deck, jumpa Trump, dia kata tengok ni berapa banyak kami beli. Ini bukan barang-barang yang kita terpaksa beli entah for whatever reason, tapi ini adalah barang-barang yang memang kita memang akan beli pun. Sebagai contoh, yang kecoh sangat baru ni pasal LNG. Dia kata kenapa Malaysia pengeluar LNG tapi kena beli daripada US 3 juta tan LNG. Ini maknanya hanya untuk puas hati Trump kita beli. Tak betul. Hakikatnya ini adalah benda yang memang kita beli setiap tahun. Sebagai contoh, 2024, berapa tan kita import LNG daripada luar negara? 3.25 juta. Dalam perjanjian Trump, kita cuma import 3 juta. Maknanya apa? Maknanya itulah nilai memang setiap tahun kita beli. Bukan kita sengaja beli 3 juta hanya untuk puaskan Trump. Tak betul. So, bila tahun ni kita jumpa Trump, kita kata Trump, kita nak beli 3 juta tan LNG. Itu bukan satu yang baru sebab tahun lepas pun kita beli 3.25 juta tan. Ini masalah. Ini bila tak faham isu tapi nak komen. So inilah yang kerajaan Madani buat untuk turunkan daripada 25% tarif kepada 19% tarif untuk selamatkan lebih 7,000 peniaga di Malaysia. Kalau keputusan ini, tindakan yang berjaya ni, sebab kita boleh turunkan pun akhirnya. Kalau tindakan ini dikritik oleh pembangkang, soalan yang patut kita tanya pembangkang, kalau kamu kerajaan waktu Trump naikkan tarif pada 25%, apa yang kamu akan buat? Maruah negara kita dah jual. Dah kecoh kata Malaysia jual 1 trilion ringgit kepada Amerika Syarikat. Tapi betul ke semua dakwaan tu? Baik, first, isu 1 trilion ringgit sebenarnya bukan Malaysia jual negara atau jual sumber terus kepada US. Yang sebetulnya Malaysia tanda tangan satu perjanjian perdagangan besar semasa ASEAN Summit berlangsung. Nilai keseluruhan kerjasama tu memang besar, kira-kira 240 bilion US dollar, lebih kurang 1.1 trilion ringgit. Tapi itu termasuklah pelaburan, pembelian dan kerjasama dalam sektor tenaga, rare earth dan teknologi. Bukan duit yang Malaysia bagi ke US, tapi komitmen dua hala. Tengku Zafrul Mitri dah jelaskan, rundingan dengan Amerika Syarikat bukan sebab Malaysia nak sangat, tapi sebab langkah tarif baru UF menjejaskan ratusan negara lain. Kalau kita tak runding, Malaysia boleh terkesan dengan ekspor cukai yang tinggi, industri tempatan yang rugi dan peluang kerja yang mungkin berkurangan. Jadi rundingan ini langkah pertahankan ekonomi kita, bukan kita tunduk kepada mereka. Kesimpulannya, ini bukan soal tunduk kepada kuasa besar Amerika Syarikat, ini soal strategi. Dan sebelum kita share berita sensasi yang kononnya kita menjual hak dan maruah negara, pastikan isu ekonomi bukan bahan untuk kita ejek dan troll kepada dunia. Indonesia masih bernegosiasi dan Indonesia ditargetkan dalam bulan November ini, sesudah APEC meeting besok, kita akan memulai negosiasi kembali. Kemarin beberapa negara termasuk Malaysia, kemudian juga Kamboja, hari ini Korea Selatan, Jepang, kita juga menunggu besok, mungkin dalam waktu dekat China. Jadi sebagian besar sih kita sudah juga selesaikan, namun masih ada legal drafting yang kita sedang bahas dengan mereka. Apa? 0% hampir sama dengan yang didapatkan oleh Malaysia. Jadi kita sudah kita bicarakan untuk produk-produk yang Amerika tidak bisa produksi, seperti kelapa sawit, kakao, rubber, itu seluruhnya diberikan 0. Ya. Malaysia gadai negara kita 1 trilion kepada US. Inilah yang sedang berlega-lega dalam sosial media selepas perjanjian dengan Trump semalam kan. Okey, saya tengoklah hari ni komen daripada beberapa wakil rakyat dalam parlimen. Ada beberapa orang lah, dia orang kata bahawa Malaysia dah gadai, PMX dah gadai Malaysia dengan bagi harta 1 trilion kepada US. Okay, first kali saya nak tanya soalan ni pada korang-korang ni. Korang faham tak maksud 1 trilion tu? Bukan
PM bagi harta ataupun khazanah Malaysia bernilai 1 trilion ke US. Betul. Itu maksudnya kita berniaga dengan US nilainya 1 trilion. Betul. Apa masalah? Maknanya untunglah Malaysia. Okey? Kalau bagi macam apa yang British buat dulu kat tanah Melayu, dia ambil kita punya getah, dia ambil kita punya timah, lepas tu dia tak bagi apa-apa hasil pada Malaysia, tu bagi. Itu betul menjarah harta Malaysia. Tapi sekarang zaman moden, mana ada negara dunia buat macam tu? Tak ada. Betul. Semua berniaga. So, agreement tu Malaysia bagi komitmen untuk berniaga. Nilainya 1 trilion dengan US, bukan bagi pada US. Gokil banget ini Malaysia. Malaysia berhasil mengalahkan Indonesia, guys. Bayangin nih, Presiden Amerika Donald Trump kenakan tarif 19% ke Malaysia, setara dengan Indonesia. Jadi tarif resiprokal yang diterapkan untuk Malaysia ini lebih rendah dari ancaman tarif sebelumnya sebesar 25%. Aku cek sih, apa sih sebenarnya yang dilakukan Malaysia kok bisa dapat tarif 19% dari Amerika. Jadi mereka itu cukup melakukan hal kayak gini dong nih. Sebagai upaya negosiasi, Malaysia telah berupaya mendapatkan simpati Trump dengan memberantas penyelundupan semikonduktor canggih melalui wilayah dan membantu memediasi gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja. Cuma itu doang, memberantas semikonduktor jahat dan membantu perdamaian. Gak perlu jual-jual negara kayak Pak Prabowo. Persyaratan sumber daya alam dibebas, dieksploitasi, dikasih segala macam. Terus kita harus beli Boeing 50 Boeing yang sering kecelakaan. Gila nggak? Malaysia cuma gitu doang persyaratannya. Indonesia apa sampai banyak banget. Harus investasi di Amerika dan negara gaya, kayak negara kaya aja Indonesia ini. Duh, miris banget ya, negara kita udah dijual, masa kalah sama Malaysia. Okay guys, jadi itulah dia antara beberapa video berkenaan dengan tarif yang dikenakan oleh Amerika kepada Malaysia, Indonesia dan beberapa negara-negara yang lain lah. Jadi isu sekarang ni guys, ada pihak-pihak yang mengatakan bahawa Malaysia ni bodoh menggadaikan negara demi nak turunkan tarif, sanggup jual segala-galanya untuk turunkan tarif. Guys, ini dah 2025. Takkanlah Malaysia bodoh untuk mempergadaikan segala-galanya tanpa ada apa-apa keuntungan. Tidak guys. Okey, setiap negara sekarang ni, bukan Malaysia saja tau, Indonesia, mana-mana negara lah yang dikenakan tarif oleh Trump oleh Amerika akan berusaha. Betul tak guys? Mereka semua berusaha. Malaysia, Indonesia dan banyak lagi negara sedang berusaha untuk berbincang dengan Amerika untuk selamatkan negara daripada kenaikan tarif yang tinggi. Jadi kita, okey, macam Malaysia ni mempertaruhkan apa yang Malaysia ada, dan contoh macam Indonesia mempertaruhkan apa yang mereka ada, dan mengharapkan timbal balik yang baik, keuntungan untuk kedua-dua belah pihak. Macam Malaysia, kita nak untung dan Amerika pun untung, dua-dua belah pihak. Macam Indonesia pun nak untung, Amerika pun nak untung. Betul tak guys? Aku juga dengar berita ini berkenaan dengan Indonesia juga. Aku dengar ada yang mengatakan bahawa Bapak Prabowo sanggup membeli, katanya terpaksa beli pesawat Boeing daripada Amerika Syarikat untuk turunkan tarif. Ini apa yang rakyat dengar, tapi ada perkara yang kita tak tahu guys. Jadi kita kena selidik, kita kena cari, okey, cari info-info yang benar, bukan yang hoax guys. Aku dengar perkara ini tapi aku tak percaya sepenuhnya. Takkanlah Bapak Prabowo itu terlalu bodoh untuk dipaksa, untuk takut dan tunduk dengan kehendak Amerika Syarikat. Aku tak rasa Bapak Prabowo macam tu guys. Betul tak guys? Ya, aku percaya ramai juga orang Indonesia yang percaya, oh, Bapak Prabowo terpaksa beli, Indonesia terpaksa beli Boeing 20 biji, 30 pesawat untuk turunkan tarif. Mungkin benar Indonesia beli, tapi ada juga yang positifnya, tapi kita tidak tahu. Sama macam Malaysia juga. Okey, Trump arahkan Malaysia untuk buat begitu, untuk beli lagi barang-barang buatan Amerika, untuk import barang-barang buatan Amerika. Ya, Malaysia juga begitu. Malaysia juga ada menjual juga kepada Amerika, Amerika juga ada membeli barang-barang buatan Malaysia. Begitulah juga, sama juga dengan Indonesia guys.
Ini pendapat aku lah, sebab aku pun rakyat biasa. Aku tak pandai sangat berkenaan dengan tarif, apa barang yang Malaysia jual, apa barang yang Malaysia beli daripada Amerika. Macam Malaysia juga kaya dengan minyak sawit. Mungkin Malaysia menjual sawit kepada Amerika. Begitulah. Macam Indonesia nombor 1 dalam dunia minyak sawit. Okey. Terbesar. Jadi mungkin Indonesia juga Indonesia mempunyai minyak sawit yang terbesar dalam dunia, nombor 1. Mungkin Indonesia juga menggunakan kelebihan mereka. Begitu guys. Jadi kita jangan dengar daripada sebelah pihak saja. Kita kena dengar dan kita kena selidik dan kita kena mencari sumber yang kokoh, infonya yang benar. Okey? Supaya tidak berlaku salah faham. Ramai juga yang cakap Malaysia ni bodoh menjual negara. Takkanlah Malaysia nak jual negara guys. Pastinya Malaysia pun nak untung juga. Malaysia tidak akan sesekali menggadaikan maruah ataupun menjual negara demi nak mendapatkan zero tarif, kosong tarif guys. Okey, jadi udah 2025 guys. Kita harus menggunakan akal fikiran kita dengan bijak. Begitu juga Indonesia. Ramai juga orang Indonesia yang percaya Bapak Prabowo menjual negara, terpaksa akur, terpaksa tunduk dengan kata-kata Donald Trump. Aku tak fikir Bapak Prabowo begitu guys. Beliau seorang bekas askar komando ya, tentera yang kuat. Okey, jadi tidak mungkin Bapak Prabowo akan menjual negara guys. Percayalah aku cakap guys Dan ada juga yang kata begitu, ada yang kata begini. Kebanyakannya semua negatif. Kita sebagai rakyat biasa, walaupun kita tidak tahu apa-apa berkenaan dengan tarif, kita haruslah mencari info yang benar guys ya. Kita harus mencari info. Okey, jadi aku perbetulkan di sini, Malaysia tidak bodoh untuk menjual negara demi mendapatkan kosong tarif. Begitulah juga negara-negara lain. Mereka sekarang ni berusaha guys untuk berbincang dengan Amerika untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua-dua belah pihak. Okey, takkan ada mana-mana negara yang sanggup untuk menggadaikan diri mereka demi mendapatkan kosong tarif, termasuklah Malaysia.